Konnichiwa. Mama-san dice que tu reinado ha terminado. Dia tak tahu ke apa. Sial aku Olympic champion. Musibah ni. Kenapa kita? Kenapa? Sayang, kenapa? Okay guys, kita ada special episode hari ni. Special ya. Hari ni kita akan kasih korang kalau tadi korang dah dengar episod pasal Muay Thai, korang dah dengar Product Talk. Hari ni adalah hari pertama dalam History Talk Folks yang korang dapat 4 episod Dalam satu hari. Kita kasih korang happy tadi. Ini episod Alip Kahwin. Wah, minum sama je Maxfield. Aku tak tahu kau serius ke tak, Cik. Dia tak analyse. Dia terkejut. Ni apa ni? Ni apa ni? Tu je dia juga. You're listening to the Talk Folks Podcast with your boy Dre Cooler. Daraziz. And Alif Brown. Hey, kau relax sikit. Konnichiwa. Mama-san dice que tu reinado ha terminado. Hey, kau relax sikit. Aiwa. Selamat datang dan kembali ke Talk Folks Podcast, guys. What's up, guys? Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia ke anak cucu, murah rezeki, alhamdulillah jodohnya. Okay, Alip, apa perasaan? Okay, hari ni kalau kita keluarkan episod ni on Monday. Yep. Alip punya kerja kahwin which is going to be on Saturday. Hari ni kita record is Thursday night. So apa perasaan kau, Alip? Lagi 2 hari. Kira ni episod Lip, sebelum kita continue, episod ni kira kita hadiahkan untuk engkau Lip. Betul. Dia khas untuk engkau Ni aku dengan Dre punya plan lah. Yes, kita pun tak sempat nak buat apa-apa. Betul. Jadi ni episod memang khas untuk engkau lah. Terima kasih. Pasal duit salam pun aku $1, Alip Dre $1 lah. Ada $1 tau. Rabak sial. Rabak sial. Dah bagus tak beli kebun kilo. Tapi ada dalam berat $2 tu coins tau, bukan note tau. Coins adalah kau rasa tebal-tebal sikit lah. Betul lah, ada benda lain lah. Ada benda lain, kau tengok nanti. Standby ya. Okay Lip, aku kira Ni episod engkau, Alip. ni untuk engkau lah. Untuk engkau Kita lah. nak tahu Apa perasaan kau dulu lah? apa perasaan kau ni. Dah nak kahwin, kau nak mulakan hidup yang baru tau. Lip. Yes. Dengan anak orang ni. Kira kehidupan baru lah. Betul. Baru-baru lah. Kita tahu listener pun tahu Listeners pun tahu. Dia yang pun dah kau pun disclose. pernah orang cakap berumah tangga. Betul. Dulu kan. And this Jadi is going to be InsyaAllah this is going to be the last one. InsyaAllah. Memang. Ya, Ini kita doakan. Ni kalau baru lagi juga memang terus aku ajak kau naik ring. Betul lah. So aku nak tanya ni, apa yang kau harapkan untuk kehidupan baru kau ni? Betul. Okay. Dari hati Dari Mel. hati kan. Okay, harapan aku untuk this coming wedding ni, tua bersama. Then kira kalau ada macam selisih faham ke apa kan, we can talk things out. Then kira paling the most important thing is jangan pernah berubah je. Jangan pernah berubah hati lah. Jangan pernah berubah. Okay, kalau kau boleh share kalau kau tak boleh share tak apa. Kita bring back daripada time kau baru kenal. Oh, okay. Okay, sampailah Mana kau kenal Lili? dah nak nikah ni. Miss S ni? Ya, Miss S ni aku kenal dia through macam TikTok. Oh, TikTok. TikTok. Tapi bukan bahasa macam yang joget-joget tu lah. Itu memang aku tendang. So dia ni aku tengok dia punya TikTok, kira nama je. Dia tak ada posting, tak ada apa. Kira aku rasa dia ada
TikTok account just to tengok-tengok Tengok orang. lah. Okay. So lepas tu terus kan dia ada link apa. Kalau kat TikTok lepas tu nanti link kat Instagram. Okay. People you may know. So aku dah sign TikTok. Then after that kat Instagram. So aku nampak People You May Know. Tu aku nampak nama dia lah. Tu aku on lah. Aku tengok People You May Know ni. Dan nama macam sama. Okay. So aku tak sure lah tu sama orang tidak. Then aku klik lah. Aku klik, aku rasa dia punya tak private tak salah aku. Then aku tengok lah. Aku browse through je. Terpaut lah. Ku terpaut sejak pertemuan itu. So aku nampak dia punya posting semua. Macam ini not bad juga lah kan. Tengok macam actress Malaysia kan. Betul. Ni Lofa punya vibe lah kira. Dia itu je. Then ada satu gambar tu lah. Ada satu gambar tu dia post kat, aku rasa kat MBS. So dia ada wording dia panjang lah kira. Kira aku rasa pun dia heartbroken lah kan. Oh, okay. So Lirik terus, lagu lah. Lirik lagu tak tahulah. Bukan lirik lagu lah. Kira macam ada Quotes lah. lah. Quotes lah. Quotes lah. Quotes lah. Abang pun kasih lah 2 speed. So 2 speed terus Terus 2 speed. Abang kasih. Dah confident apa. Abang cakap even your shadow will leave you when kira dah terang lah. Abang kasih 2 speed. Dia ni 2 speed boleh tahan. Dia punya 2 speed. Pakcik-pakcik gatal. Betul. Betul. Habis lepas tu dari situ lah. Dari situ lah kan. Tu dia reply lah. Dari situ dia reply. Cakap okey juga ni. Kira masih ada value. Masih ada harapan lah kira. Masih ada harapan lah kan. Ya, betul lah. Dan dari situ terus aku gerak-gerak dengan dia. Itu kira time aku dah nak cerai lah. Dah nak ujung-ujung. Proses lah kira. Tinggal nak settlekan dia. Nak settle lah. Then aku first jumpa dia. Dapat tu dia kerja dekat tempat camp aku sana kat Jurong. Dekat lah. Which is very near lah. Aku cakap kira macam Boleh ajak lunch lah kira. boleh lunch lah. Pagi jumpa dia kan. Pergi sarapan. So sebelum tu lah, sebelum pergi jumpa dia pagi makan sarapan. So aku punya first date dengan dia tu pergi jogging. Oh, serius lah? Perangai TV3 Tak punya kawan. Abang-abang soldadu apa? Betul. Tak, sebelum tu aku kan tengah ni Soldadu. heartbroken. Oh, that time Aku kau kan tengah selalu aktif lari. Aku Ya, aktif correct, lari correct, apa. correct. So aku lari. So aku nampak dia nak ikut pergi jogging kat MBS. Boleh lah, boleh. Pergi jogging kat MBS. Dah jogging cekik muntah ke darah kat McDonald. Yalah, betul lah. Dia dekatnya Clementi tu, yang Jepun punya tu lah, setting tu. Yalah, ni game biasa. Commonwealth. Biasa Ni game normal. Cakap pergi jogging. Dah jogging. Dah Dah lepas yalah, jogging. Suka tak hot cake. Okey kan. Tapi aku pernah nampak dia tag kau dekat Insta story dia. Lepas tu kau repost lah. Dia cakap kau pernah cakap dengan dia yang when I see your face I feel calm. Nah, ya. Tu aku pernah nampak. Tapi serius. I rasa calm, tenang. Apa yang kau rasa tu? Tak Betul tahu ke lah. tak betul? Betul, Ke itu cuma hanya betul. kata-kata? Itu betul. Atau itu macam tadi kau dengar lagu tu kau main rimbat je. Itu betul. Betul lah. Itu betul lah. Tu aku rasa tak tahu macam mana kan. Dia punya aura. Aura dia. Dia pun ada lah. Dia teman dia lah. ikut kau. Dia tak ikut aku. Pasal kakak aku yang ikut aku. Okay. So after that proses dia balik kerja, dia nak jumpa aku lah. So pergi makan dengan dia dengan kakak aku semua. Daripada situ tu macam start to be Rapat lah. So kira dah start. So kira kan kita ni apa Betul. Ha? Ke yalah, aku betul tak. Ada satu part tu aku tumpang dia tu. Aku kata 13 tahunan. Aku tak pernah tumpang siapa apa. Oh, faham. Mantan dia tu lah, mantan lah. Time aku nak tumpang dia ni, aku pakai kain helmet. Tangan aku menggigil tu. Macam seram Macam seram. Ya. Aku cakap, kenapa aku menggigil sangat ni? Ya. So aku cakap, okay. Ni pasal aku rasa lama sangat lah. Yalah, betul lah. Tak bersua kan. And then from there then aku jumpa dia punya parents semua. Bilang lah kan. Cakap aku keluar dengan anak kau lah.
Kira dah tu kau ada bilang juga yang kau kira ada macam baggage Yeah, ni aku semua. actually sebelum aku tu diorang dah tahu. Oh dah tahu dulu lah. Ada word of mouth lah cakap aku ni ada apa semua. Kira kau cakap bahasa kasar, kira duda berias lah. Duda berhias lah. Duda berias. Duda berias lah. Tapi Kimak tu canda berias bang. Aku kasih duda lah ni. Tapi aku nak tanya kau, is it, mana tahu ada yang single dad, cuman kalau kau boleh kasih kata-kata semangat apa, pasal macam Aku rasa ada. janda dengan duda ni, the term is very Kasar sikit lah. macam, aku tak tahu sekarang macam mana, tapi kalau time kita dulu macam orang tak diterima masyarakat sangat lah Yes, kan. yes. Ya, dia macam a bit rough lah kan. Betul. Kalau kita kasih tu So statement. untuk kau, apa kau rasa untuk ni, single dad ke single mom? Apa aku rasa dia sama juga macam normal human being. Okay. Cuma dia punya label tu je. So macam mana kau bawa kau punya label tu je. Macam example macam kau janda, kau duda. It's how you bring up yourself lah to the name lah. Kau faham tak? Faham, Macam ada yang janda, ada duda, pasal duda havoc ke apa, faham, gitu kan. faham, Macam faham. itu. So pada aku is sama, dia sama like a normal human being lah. Cuma kita punya kehidupan kita lain sikit. Cara kau bawa hidup kau lah. Yes, kira. correct. So aku pun ada dapat juga DM. Ni side track lah. Ada juga dapat DM orang macam single dad. Oh dia Message aku. lepas Talk Folks Time to folk lah. Time Talk Folks time sekarang lah ni. Yes. Tanya aku macam mana aku go through this thing. Ada yang single dad, ada yang single parent, ada yang go through divorce. Semua macam PM aku lah, tanya, Cik Alip, macam mana kau buat macam ni. Aku kasih diorang advice lah. pasal kesian, memang betul. Kadang Talk Folks semua ada DM juga. Betul. Aku pun personally ada DM juga. Aku dapat DM macam gini bila aku buat Father's Day special. Itu confirm banyak DM kau. Pasal, tapi sedih ni, pasal dia cakap, ya, terima kasih, thank you for this, pasal aku single dad. And aku tak dapat jumpa anak aku pasal ex aku tak kasih. Yes. Jadi bila dia dengar tu, time Father's Day dia terubat. Aku wish dia Father's Day je, pasal dia ada anak tapi tak dapat jumpa. So benda gini macam aku rindu anak aku berapa cepat. Habis kalau dia tak dapat jumpa lagi kan, Lagi macam rabak Syul. Mesti kau rasa sunyi apa. Yelah, memang semua orang tak nak perceraian kan. Tapi kalau kau dah terpaksa separated, habis anak kau tak boleh replace. Kahwin kau boleh cari pasangan baru. Anak macam mana nak cari? Betul. Tu yang aku nak trying to say. So tapi aku nak tanya kau, Dre, since kau cakap Dre pula Alip, since kau cakap ada orang DM kawan, ni kita tahu kita selalu kacau-kacau kau pasal heartbroken lah, whatever kan. Tapi ni betul-betul, let's say kalau satu orang ni dia tengah betul-betul macam tengah in that cycle tau. Pasal aku rasa kita berbual pasal heartbroken kita semua pernah heartbroken. Tapi kau tak boleh dalam tu Bubble lah. lama sangat. Betul. Dia akan makan diri kau. Makan diri bro. Tak boleh. So apa yang kau buat time tu? Okay. Time aku heartbroken tu kan, aku more to, aku tak tahu lah, benda yang aku tak suka, paling tak suka kan, lari. Okay. Tapi aku push aku punya diri to run just to forget all these things. Kira keep yourself busy lah. Then time kau go through this ordeal kan, kau tak boleh seorang. Faham. Itu yang aku perasan lah. Time aku go through this, aku balik sampai 2-3 pagi. When time aku dah macam dah tak serumah kan, aku akan balik pukul 3-4 pagi. Aku duduk kat bawah bridge. Aku kat mana tu, Vivo. Okay. Yang kat bridge tu. Sampai member aku cakap, Lip, tidur rumah aku lah saya. Lepak lah kira. Cakap tak, aku make aku pay way. Aku cakap tak, aku ni kejap lagi nak jumpa kakak aku lah, gedebak-gedebuk. Enak betul aku duduk seorang-seorang lah. Dan aku fikir balik, kau tak boleh buat gitu lah. Pasal lagi kau seorang kan, Mental je. Mental tau. lagi kau duduk seorang, lagi tu kau macam-macam
benda yang kau akan terfikir tau. Kau nak Betul buat ini, nak buat tu. Aku macam ada satu part tu aku rasa macam aku macam hidup ni aku macam siap lah. Pasal that was a second punya divorce apa. So aku dalam hati aku ingat this thing will last forever lah kan. Faham. Tapi ni semua tertulis apa kan. Kita tak boleh buat apa. We can't go against the flow apa kan? Betul. Kita nak kena ikut. Betul. Aku pun nak take this time to pasal the thing is kita kat sini nak take this time to pesan dekat semua pendengar-pendengar, walau macam mana pun don't give up lah. Pasal aku faham kadang-kadang yang fail marriage ke apa, kadang-kadang diorang dah give up. Okay, diorang dah let go tau. Yes. Baik lelaki baik perempuan. Kadang let go pasal takut, pasal serik, pasal macam-macam lah, pasal penat. Kadang pasal dong itu word tu. Pasal dong penat. Betul. Tapi somehow or other life Have to has go to go on. on. So kalau tak pasal, and to be honest, kita kat sini happy untuk kau. Pasal susah bro nak pick up balik benda ni. Kau dah jatuh, kau nak pick up balik susah sial. Betul. Tak betul-betul kau boleh. And you know, kau macam kau nak start this all over again. Yes. Kau tahu dulu kau dah pernah buat ni. Yes. Dan macam mana betul. you know, macam mana like yelah jodoh tak panjang. Betul. So bila kau nak start balik kadang-kadang kau takut dan kau penat. Kau faham tak? Sebagai lelaki kan, kau mesti penat. InsyaAllah aku nak start all over again. Aku nak jumpa mak bapak dia. Aku nak gini, nak gini tu. Kau faham? Macam tapi ada orang macam tak kuasa ke tu. tak kuasa. Tapi yelah aku kagum dengan kira kau boleh lift yourself up again kan. In due time kan. Lift yourself dah naik balik. Betul. Untuk mulakan hidup baru. Open your heart back for loving someone new lah kira. And to be honest, bila kadang-kadang kita cakap pasal TCF, kita cakap pasal Talk Folks, kita cakap macam what Talk Folks means to me, Hidayat Aziz, what Talk Folks means to Dre. Every time kalau kita cakap what Talk Folks means to Alif Brown, dia akan, kalau korang tak nampak, kalau aku tak post reels ke YouTube, dia akan get teary-eyed. Yes. Pasal dia cakap ini dia pay escape. And dia punya what Talk Folks means to him dengan what Talk Folks means to kita is different. Pasal dia is literally tengah pick himself back up lah. Macam kita macam alhamdulillah Common Folks kasih opportunity, kita bikin. Tapi pada aku it's more for Alif Brown. Kalau korang nak tahulah. And daripada yang time bila Common Folks invite kau tu semua, time yang sengkak punya episod tu, yang kau ketawa-ketawa tu semua, itu kau masih tengah healing punya proses. Betul tak? So, usually bila kau tengok orang tu yang selalu gila-gila, yang banyak happy-happy, ketawa, actually diorang banyak masalah bro. Betul. Tapi diorang rather happy ke orang, lebih diorang fikir pada masalah diorang lah. Aku faham. Pasal aku pun dulu pernah gitu juga. Orang tu nampak aku macam happy. Tapi yelah, masing-masing ada masalah sendiri. Masing-masing berperang dengan masalah sendiri. Yes. Kau pernah rasa penat Alif? Macam dah macam aku dengan anak aku je. Penat? Tak kot. Apa buat kau macam, apa kau punya drive lah? Pasal that point of time kau cakap macam kau pernah at the stage whereby macam asal hidup aku macam siap Itu apa buat kau pick up balik? Pasal anak-anak kau ke apa ke? Pasal everything yang sekarang aku ada lah. Before kau jumpa ni, Before aku jumpa apa? before kau jumpa Miss S, before Common Folks, before everything, and time kau at the low, bila kau tak ada macam siapa, Aku looking forward to jumpa anak aku lah. tu je. Even for macam 1 jam 2 jam, pada aku dah, aku terubat lah. Pasal kita tahu anak yang first kau memang tinggal dengan kau kan. Dengan aku. So yang lagi 3 tak dengan mak dia. So aku dulu lah sebelum aku jumpa Miss S, aku akan hari-hari tu aku akan jumpa diorang 1 jam 2 jam kat 7-Eleven, duduk kat tepi. Sakit je. Pada aku lah macam Aku akan duduk kat situ. Pasal sakit dia apa? Pasal kau tahu kau dapat spend 1-2 jam kau pay tu. time limited bro. Tapi kau tak boleh bawa diorang balik tau. sakit Syal.
Cuma yang weekend kira aku Dah dapat bawa balik lah. bawa balik lah kira. Cuma that period tu aku akan balik kerja, jumpa diorang, tu aku lepak seorang. Jumpa diorang, Kira seorang. Gitu je kau punya struggle ni semua, anak first kau yang banyak nampak nampak saya. kan? Aku pernah cakap dengan kau personally. Aku pernah cakap dengan Dre juga. Aku anggap kau sebagai abang. Betul Sebab aku cakap ni aku nak nangis Syul. Pasal macam mana nak cakap macam kau tahu dalam Talk Folks ni aku dengan Dre macam sama kepala otak. Macam as in kita mix with the same group of people lah, so called lah, the same character and everything. Tapi engkau dah macam kita punya abang. Tapi engkau is the most lively lah among us lah. But at the same time, macam tadi Dre cakap, siapa yang paling lively tu is yang paling fighting the hardest battle lah. Betul. Alamak, aku macam tengah tak tahu apa nak cakap. Pasal kan dia macam, okay, kau tengok macam kita sekarang gila-gila. Kau nampak je Alip ni gila-gila, tapi kadang-kadang dia akan hold kita back tau. Betul. Ya dah, ini kita buat gini je. Dia ni, akan nasihat Off off air. Kalau korang nak tahu, kadang-kadang macam kita cakap macam tak ada ni, kita macam gini lah. Cakap dah tak payah, ni bukan hal kita tak payah gini. kita Alip relax macam je gitu. Ni belum time dia lagi, kita relax dulu. Yes. Tu Alip. And bila kita tahu yang budak-budak NS kau panggil kau ayah kan, itu kita cakap satu dulu Kau dengan budak-budak kau korang rapat lah gila. Okay lah, boleh tahan lah. Habis dengan kau cakap dengan anak kau punya kawan-kawan pun rapat. Kira kan kau fill up all your voids with people around you lah. Okay, aku nak tanya kau ada tak satu kawan rapat yang rapat gila punya? Dia kenal aku daripada zaman aku campur bungking. Then after that kita rapat gila. Aku pergi holiday dengan family dia, tempat Kedebu. Dan ada satu part kita macam tak apa ni, tak jumpa, tak berbual, tak apa. Then after that kita jumpa balik, berbual. So dia tahulah aku pay inside out lah. Okay. So shout out to Boy Azril lah. Kita panggil dia Gagap. So dia tahulah aku punya kehidupan macam mana. So dia pun gila-gila juga, aku pun gila-gila juga. Tapi kita, alhamdulillah, dia also changing. So aku actually pada aku semua kawan aku aku very close lah. Even though aku tak jumpa budak-budak macam member aku Alai ni semua, tak jumpa diorang. Sekarang nanti satu kali jumpa kan, aku akan duduk dengan dia macam 2-3 jam, just talk about life. Ni lagi satu benda important aku nak tanya kau. Bila kau choose a life partner kan, yang in this case Miss S, apa yang buat kau, pasal kau ada anak, so kau nak kena tahu yang bakal kau pun nak terima anak kau. So apa yang buat kau rasa macam she's the one? Ada tak satu time tu yang kau tengok macam benda dia jadi depan mata kau, so okay, dia ni lah? Okay, yang for now ni Miss S ni, dia family oriented punya orang. Okay. Which aku grateful lah. And then dia ini first person yang ada curfew. Okay. Okay, When faham. aku date dengan dia ada curfew. Aku dalam hati aku, ni barang lama ni tau. Which is umur dah 30 plus apa. Rare lah kira. Very rare lah pada aku. Lagi aku jumpa dia dah bertudung, dah apa semua kan. Jadi aku macam senang lah. So tak banyak rewel. So and then ada satu part tu kat rumah, datang aku bawa anak-anak aku jumpa dia tu kat Vivo first time. Semua anak-anak kau? Semua anak less abang lah, Audi lah. So yang lagi 3 tu lah, jumpa dia, berbual, makan.
Start daripada situ lah. Baru sometimes kita jumpa weekend. But dengan Miss S ni aku weekend kadang-kadang susah sikit jumpa dia pasal aku dengan anak-anak aku apa. So sometimes kalau keluar dia aku buat budak-budak dengan dia. And then yang buat aku macam terharu ni dia punya orang very approachable. Then ringan tangan lah pada aku lah. Tu lah. Aku ajak dia datang Automatic rumah. Automatic lah. Okay, faham. Kemas. Time tu ada macam kenduri kendara kat rumah aku. Dia macam automatic lah. Dia kemas lah. Dia cuci. Aku dalam hati aku, ya Allah, dia ni lain breed lah. Pada Dah aku biasa mungkin macam itu. dia dah biasa kat biasa rumah. lah. Lain breed. Aku cakap, ini something different lah. And then ada satu part tu anak aku lah dia nak berak. And then yang kecil tu lah, sekali dia panggil aku lah. Ya, aku tak dengar. Ya, Miss S ada kat rumah. Tiba-tiba terus alih-alih terus dia yang settlekan lah. Dia cebokkan apa semua. Dia orang tengok, dia ni tak geli ke boy? Tak ada anak sendiri apa? Kan nak Zara dia pernah. Maybe lah. Tapi pada aku it's a Yelah. macam pada aku it's like, wah, dia ni boleh jaga anak ni orang lah. Itu important lah. Itu important lah. Pada aku kalau kau boleh dengan anak aku, means kira kau. Ya, pasal kena anak sayang kan, nak sayang anak kau apa. Betul. Macam Dre cakap tadi, dalam banyak-banyak yang nampak kau punya struggle is anak kau yang first. Yes. Apa aku nak cakap? Aku dah macam lost for Dre kau cakap dulu Dre. Okay, anak kau yang first ni, dia nampak kau struggle daripada dah lama lah kira. Kau pernah berbual dengan dia macam kau pasal kau punya problem ke? Macam kadang-kadang kat rumah, father and son may talk ke? Dengan dia, yalah, aku ada cakap lah. Aku ada cakap dia sekali. Cakap sorry kalau aku you need to go through with me lah this thing. Then what he say? Wah, dia cakap aku, don't worry lah, I get your back lah. Wah. Serius Serius lah. Yang anak first mesti special Okay, Lip, aku nak cakap kau, sempena ni episod kita buat untuk ni kau. Ni episod untuk kau, Alip. Aku nak cakap yang actually kita nak invite anak kau untuk datang. Bila? Kita nak dengar apa dia berbual. Bila? Sekarang lah. Yeah. Meripik lah. Okay, how do you sit there? Yeah. WhatsApp ayah. Phone. Yeah, he's crying already. Bodoh lah korang. Okay, you can take the mic. Yeah, like that. Oh yeah. Ada iPhone dia? Apa dia? Tak ada. Okay, tak apa lah. Okay, tak apa. Okay, sekarang actually kalau korang nak tahu, anak Alif Yang first, Yang kita first, dah sneak in dah. Audi kita semua sneak in daripada Tampines. Daripada Tampines kita sneak in dia. So sekarang dia punya cuaca agak mendung dekat studio. Dre pun dah ada. Happy aku tengok. Happy. So aku message, aku cari tau number, terus dapat. Terus aku message dia cakap ya can. Saya cakap you sure not can? Cakap ya can. Welcome to Talk Folks, man. Welcome to Talk Folks, Audi. Thank you. Now kita tengah berbual pasal your ayah lah. So dia cakap all his struggles, you saw all his struggles. Then after that, just now he mentioned, you said that I got your back, ayah. So in your own words lah, and in your own understanding lah, apa struggle yang you already saw right from the start? Struggle lah. I see him. Ataupun how do you see him as a dad lah? See quite a lot of things in him. He's quite a great dad. Doesn't give up, pushes everything, like how to say, everything
he's positive with it. Not like those negative stuff. Some more, he really has been through a lot after how many years already? Now getting married, third wife. Third time's the charm Betul tak? Betul lah. Betul. Hopefully the future is better for him. That's all I can say. But now just waiting till he pass me his bike Betul apa? Orang dah tuntut apa? Alip masih terperanjat je. Terkejut Alif. Dah beranjat siul. Terperanjat Ni ya, kita ni macam berjalan me. Betul. Aku ingat korang main-main sah. Betul. Aku But- ada message dia tadi. You kat mana? Kat park. Okay lah, kat park lah. But Audi, what's the most memorable thing that you can remember growing up with your dad? Now, how old are you now this year? Now 17 turning 18. 17 turning 18. Most memorable thing is Your mic depan sikit. most memorable thing was there's a lot I think going Brunei with him. Okay. It was fun going Brunei with him because like everybody went to Brunei, like my brothers all. So it's like a good moment like stay overseas all, get to school, international school, happy and then once in a while see him also, I happy already. Were there times yang, because you're already a teenager lah basically, right? Were there times yang you almost give up like life is too hard for you, the struggle is it's too tough for you, but when you go to your ayah, then he's there lah basically. Well, that part I think that time lah. At mommy house. that part when is something stupid So basically I kena tinggal kena main basically. By some girl Kena prank okay, lah. kena prank. Okay lah, itu normal lah. So I cry that day during raya some more. I cry then ayah saw me. I was like, abang, what happened? Don't cry bro, big boy already, don't cry. She play you, don't care bro, stay strong. I just cry. I just suddenly I stop. It's like whatever, we can do this lah, ayah got me. From there Must be pretty lah. Huh? Must be pretty lah, that's why I cry. Oh yalah correct lah. Tapi ayah got me kira Betul apa? Betul lah. Itu yang paling, you know, when bapak kau cakap, ayah, never mind, I got your back. Itu kira kau dah rasa secure tu. betul. Kalau aku dulu, kau ni apa? Betul. Kena sepak. Apa yang kau nangis? Aku tampar kau nanti. Kau jangan bikin malu tau. Betul loh dulu. Okay, Lip, kau okay? Okay. Ni sekarang Audi kat depan kau. Mati lah. And dia is kau punya firstborn. Yes. Dia bakal jadi kau punya next khalifah kira. Tanggungjawab dia pun berat. Dia ada adik-adik. Ada adik perempuan lagi. Yep. Dia sekarang this year going to 19 lah. 18. Going to 18. Apa yang Aku very sure kau is a type of dad yang very vocal kau berbual dengan anak kau. Tapi kirakan apa yang kau nak cakap dengan dia, kalau misal kata besok lusa kau dah tak boleh teruskan lagi lah. Let's say kalau kau dah tak ada lah. Apa yang kau nak cakap dengan Audi, kau punya firstborn? Everything lah. About everything, about life, about jaga adik-beradik, jaga semua, everything. Korang gila babi lah. Gila. Okay lah. Kalau ayah dah tak ada, satu je ayah pesan. Okay. Stay tight dengan adik-beradik. Jangan pernah buang diorang. Even though it's from different mother, you know, you ada adik sebelah ibu you ada adik sebelah mama. Kalau ayah tak ada
You better jaga diorang lah. Jaga adik-beradik you, Naushad, Khalifah, Kayla. Tak boleh boy. Abang sial. Oh ya Allah itu aku. Rabak, gua pun rabak. Gua rabak boy. Jaga tak boleh Ini kira motor. babi lah, sial. Motor jangan lupa. Motor dah, motor kat ambil lah. Allah Akbar. Dia nampak aku lah. Ni budak ni kan, dia nampak aku. Aku jatuh, aku bangun, semua dia nampak aku. Aku rasa dia boleh jadi more stronger than me lah. In terms of life. Like aku cakap lagi sekali. Okay. Tu Audi, Naushad, Khalifah, Kayla. Jangan pernah berubah. Macam mana kau tinggi ke macam mana pun, don't ever change lah. Don't ever change yourself in life. Change for the better okay lah, tapi jangan, you know. Adik-beradik are important. Yes, adik-beradik. Keep tight lah. Just keep tight. Make sure tengok-tengokkan dorang, you know. Tegur dorang kalau dorang buat salah. You know, I know you can do it. I know. Yeah. Kau nari per episod. Orang kira babi Asia. Kau kena boleh rabak ni. Rabak Asia. Orang tahu Talk Folks boleh buat orang nangis. Tapi Betul. ini kira next level. Kita bawa anak dia macam masuk. Bawa anak dia. Jangan terperanjat. Okay, kita stop sedih-sedih lah. Ni benda yang baik. Audi, you have any well wishes for your ayah not? For this Saturday? Yeah. Is this Ayah. Saturday already? It's a big day. Yes. I know it's a big day for you. Your third marriage. I happy ah. I have nothing to say ah. Because Okay. like I already big boy, I got responsibility already. So now I just want you to have the best life. Your what's that? Fiance ah? Wife or Future wife. Future wife. future wife. Future mother lah. My future mother. Yeah. Mami Amoy, shout out to Mami Amoy. Mami Amoy. Mami Amoy. Oh, Mami Amoy. Oh. Just live your life, people ah. Take care. Baru aku tahu Mami Amoy tu siapa. Dia ni ibu. Mak dia. Three mother. Terima dia lah. Betul. Pasal cerita dia, aku message Ali, aku call Ali. Cakap Ali, aku nak number Alip punya first son. Possible tak? Cakap alamak ya. Terus Kak Yana dengar. Kak Yana cakap tak apa, nanti kita try dapatkan. So semua orang dalam Indies lah. Dah start bekerjasama lah semua. Dre tahu, wife aku tahu. Dre punya wife punya, okay, initially is Dre punya wife punya idea. Kan? Dia first nak bawa masuk siapa? Miss S. Miss S. Tapi kita tahu korang tak boleh jumpa. Yes. Lepas tu cerita sampai kat aku. Terus aku share dengan Mira. Mira cakap, why not kita bawa dia punya best friend lah. Dan gini sekali kita dua dah berbual. Ke cakap, macam anak dia apa? Yang first apa? Yang first. Tinggalkan dia. Terus aku call Ali. Terus Kak Yana pun tahu. Lepas tu Ali forward. Terus forward message tu cakap dengan Yat. Apa-apa cakap dengan Audi. Ni dapat daripada apa? Apa Amoy? Mami Amoy. Mami Amoy. Ni Mami Amoy kasih number. Cakap okay. Kira Mami dia Amoy. pun tahulah. Should be lah. Should be lah, Dia aku pun rasa. tahu lah. Orang kena goreng rapat-rapat. Betul. Wah. So this Saturday kita semua akan ada kat sana. Yeah, di Saturday Alip punya big day lah. Alip my big day. By the time episode ini keluar, dah mandi lah. Dah mandi dah habis lah. Dah happy lah. Dah happy, Alip dah happy. Alip dah happy. Apa ni? Apa ni, kita harap kita doakan kau yang terbaik. Amin. Kau confirm nak kita datang ah? Ni jalan 2 app ke satu je? Tak, satu je. Okay, satu app kita personally wish dia lah. Boleh. Seorang-seorang. Boleh. Okay, kau dulu ayat. Sure, aku dulu. Boleh ah? Kita wish Alip. Okay, aku wakil daripada Folks family and also diri aku sendirilah
apa yang aku dah nampak. Aku boleh cakap daripada POV aku, macam mana aku kenal kau daripada the first live show. And then that point of time, kebetulan pula bila aku dah Insta story, actually initially aku tak tahu cerita. Tapi bila ada Insta story, kau tahu kita pun ada some mutual friends yang macam Jufri and everyone kan. Then after that, slowly aku dapat tahu. Lepas tu aku tengok cara kau bawa diri macam okay lah dia ni. Macam like, lepas tu kita ada juga DM dekat Instagram. Cakap and that time kita berbual masih formal lagi lah. Macam Lip, aku respect lah tengok kau gini-gini semua. Baik kau pun cakap Ayat, aku pun rasa macam kita punya, semua orang yang kita jumpa ni dah memang diaturkan lah kan. Lepas tu bila kita kenal lagi dalam, aku nampak kau punya weekends, kau spend time with the kids. Aku nampak macam mana kau treat the kids, your kids. Lepas tu aku nampak macam mana orang look up to kau, even your boys from the camp ke apa-apa kan, and even your own kids. Habis bila kita dah start talk folks, aku rasa engkau yang paling apa tu orang cakap, boleh ulu tarik boleh apa? Kira sikit lebih kurang compromise lah. Compromise. Engkau lah orang yang boleh compromise. Padahal antara kita tiga, engkau lah yang nak kena bangun paling pagi the next day. Tapi kau, kita tanya Lip, gini-gini boleh on. Macam tadi kita cakap, aku rasa Talk Folks ni means a lot more to you than us. Pasal it's the growth yang kau dapat. Aku happy sebagai to witness all this. And aku happy that aku kenal kau. And aku hope that kita punya persahabatan extend even outside of kerja, which is Talk Folks ni sekarang kerja, tapi dah rasa macam family lah. And aku pun grateful aku dapat jumpa anak-anak kau, dapat kenal-kenal. And to be honest, aku grateful to be part of this lah. And thank you for the invitation for your wedding. And aku happy, not just aku, even aku punya wife, kita both happy dapat witness all this lah. Lip. Dre? Okay Lip, pada aku pula macam kita tiga ni ada lain-lain perangai dia. Betul. Macam Yat, dia ada demi gila pak. Aku pun ada aku punya tak betul. Alip pun ada dia punya sewel-sewel juga. Tapi bila benda dah terlalu tense, kadang-kadang aku boleh nampak yang aku dengan Yat ni, kita kadang-kadang will get too ambitious tau. Macam ni okay, kita bikin ni. Alip yang akan bring kita down sikit. Betul. Macam to the ground lah. Macam tak apa bro, relax lu, belum lagi biarkan. Ni semua biarkan, tak mulayan sangat. So aku appreciate that. Aku look kau as a big brother. Pasal aku pun memang kat rumah so aku seorang je. Kan? Aku tak ada macam really a big brother punya figure lah kat rumah. So aku anggap kau pun dah sebagai seorang abang. Walaupun kenal tak lama, tapi this Folks family, Talk Folks ni bring kita together. And kita kenal in a very short notice. Tapi pada aku dah macam kenal lama lah. Betul. Kau faham? Macam dah lama. Kadang-kadang kita ada problem pun kita berbual dengan each other. So aku really appreciate that lah. Then aku cuma nak cakap that on coming big day, aku nak ucap tahniah lah. Congratulations. Semoga kau bahagia. Aku actually tak ada hope nothing, but aku rasa kau deserve kau punya happiness lah. You deserve the best lah bro. Yeah, you deserve everything lah yang buat kau happy. Your kids, every single one of you deserve the best lah. And aku very sure Allah tak akan shortchange Betul. anyone yang sincere. And even satu hari pun, let's say Talk Folks ni macam Alip cakap, aku rasa aku dah tak boleh buat lah. Aku rasa aku tak akan ambil lagi satu orang untuk ganti tempat kau. Betul. Aku rasa aku ngayat 2 orang je. Sampai dry lah. Sampai dah boring panggil orang siapa-siapa yang kat bawah. Bro, kau free. Naik atas siap. Betul. Pasal pada aku nak cari pengganti untuk one day, if the day comes, hopefully not. Bukan senang bro. Tak akan dapat punya. Betul. Aku tak rasa kita practice tu pun kat sini. Tak ada pun. Dia antara kita ataupun tak ada. Biarkan 2 orang. Tak betul-betul kita je. Tak ada. Okay, kita jalan 2 orang lah. Macam itu lah.
And aku looking forward to kita semua, the whole Folks family, even TCF, even all our wives, kita look forward for this Saturday actually. InsyaAllah. Kita akan pakai satu colour, Syul. The whole Folks family, Syah. Orang ingat marhaban tau. Betul. Orang yang marhaban. Lip, kau ada apa-apa nak cakap dekat kita pula lah, as in dekat the Folks family lah. Okay, aku like to wish terima kasih kepada semua the Folks fam, ya Dre, you know, you guys you know, buat lagi aku punya life ni sekarang more macam more great lah, to meet you people lah, from different walks of life. So ni semua dah teratur. Puan dah tertulis tu semua. Kita akan jumpa siapa, kita akan tinggal dengan apa-apalah. Ni semua dah tertulis. So I'm grateful lah to, you know, to have you all lah, the Folk fams, Acap, Ali, Aidil, semua everyone in this Folk fam family. I'm really grateful lah to have you all. Okay lah guys, itu saja daripada kami. And kita harap, macam tadi kita ada berbual earlier, kita harap siapa-siapa yang tengah go through apa yang Alip pernah go through, yang heartbroken ke apa, including you Audi, never mind, You don't heartbroken again lah. stay strong. This one, now this time round I can say, not just your ayah got your back, all of us here got your back. Anything happen, if got fight, Uncle Dre kan tiba. Now got bigger gangster lah. You just call 999 ni. Yeah, correct. That one easy lah. That one easy way out lah. Yeah, but if you want to play guitar, I can play guitar with you lah. But Gitar je, now, modal aku gitar je sampai tua je. now so I no more party, but so I cannot say. Okay lah guys, itu saja itu saja masa yang kita ada, and hopefully korang enjoy ni. And macam tadi kita cakap, kita doakan semua siapa yang tengah go through apa-apa hardship ke, yang go through their own battles, InsyaAllah korang tabah, and korang dapat kirakan dapat come out from it. There's always a light at the end of the tunnel lah. Yeah. Betul. Aku tu dekat sekolah aku tulis kat dinding. Oh serius? Aku ingat balik. Sekolah mesti ada. Betul lah. Betul. And siapa yang belum ditemukan jodoh, InsyaAllah kita doakan ketemu jodoh. Kalau nak cari jodoh pun bolehlah DM Talk Folks. Nanti kita pergi post lah. Betul. Lepas Kita ni repostkan orang. siapa nak cek jodoh dah tak boleh DM Alip lagi, pasal dah tak boleh kacau dia. Dia dah official. He's taken lah. Betul. Finally lah Finally. Then tu je lah. Kita jumpa korang. Dan last Okay. kita ucapkan selamat pengantin baru. Selamat pengantin untuk baru. Alip dan Miss S. Dan Miss S. Terima kasih. Selamat pengantin baru. Semoga kau bahagia bro. Yes. Dunia akhirat. And kita pun nak minta maaf dulu lah. Betul. Kalau Saturday ni kita Betul, ada, kalau ada terkecoh ke, kita ada apa-apa komen yang tak perlu ke kan, apa minta maaf dululah. tiba-tiba banyak plan sebenarnya. Banyak plan dia. Banyak. Tengoklah macam mana. Ni baru first plan. Sebab Ini je sikit je dah terkejut. terkejut rabak saya ni. Okay lah guys, kita jumpa korang di next episode. Thank you and good night. Selamat malam. Selamat pengantin baru. Hey, kau relax sikit. Kenapa?